Okay guys, kita kena cuba untuk terangkan kepada kawan-kawan kita, sebab kita kat dalam office tu, kat tempat kerja tu, kita mesti ada kawan kan yang kita chit-chat, yang selalu kita sembang-sembang, and then kita keluar makan sama-sama, share kan. Kita kena cuba untuk fahamkan kawan kita tu yang kita kena bezakan antara relationship dengan professional. Maksudnya ialah relationship ni ialah kita punya hubungan kawan, dan profesional ni ialah berkenaan dengan kerja. Sebab kadang-kadang ni kawan kita tu dia boleh jadi sebagai kita punya orang atasan. Dia boleh jadi kawan kita juga. Tapi kita kena bezakan waktu kerja is kerja. Waktu kita nak chat kawan is kawan. Kita tak boleh nak mix tau benda tu. Jangan sebabkan kita fikir dia kawan, kita ambil kesempatan kat dia. Macam ada benda yang kita perlukan untuk sign sebagai bukti ke apa benda ke, in charge ke apa. Alah, tu pun relax tak payahlah sign. Kena kita percaya kan, kawan kan, takkan you tak percaya. Tak ada istilah percaya ke, istilah kawan sewaktu bekerja, takkan tu si kecil je nak minta sign lah benda. Alah, relax lah. Tak ada relax dalam pekerjaan. Tolong jangan campur adukkan benda-benda ni, okey? Kalau kerja straight. Kalau perlu straight. Kita kena ikut prosedur. Tak kira lah kau kawan ke tak kawan ke, sama je. Tak ada beza kat sana, okey? Jangan pilih kasih kat sana. Dan anda kena faham, dia buat kerja. Jadi jangan terasa pula, alah kau ni tu pun nak kecoh lah, ni. Boleh settle pergi sampai orang atasan lah, apa benda lah. Kau boleh cover, kau pun tak nak tolong aku lah. Tak ada. Tolong jangan ada attitude yang macam ni. Anda kena jadi seorang yang bersifat terbuka. Kalau anda dah buat salah dan kawan anda tu ialah in charge anda, dia terpaksa report kepada orang atasan, so jangan block dia. Jangan cuba nak pakai apa-apa cerita lah, hari tu aku tolong kau lah. Tak ada. Jangan nak pakai ayat-ayat macam tu, okey? Kita kat dunia pekerjaan ni cuba untuk bersikap profesional, okey? Janganlah nak ambil kesempatan sebab hari tu aku belanja kau lah, apalah. Tak ada. Okay, jangan guna cara yang macam ni. Kita waktu kerja, kita kena hormat. Kalau dia orang atasan kita, kawan kita, dia orang atasan kita, kena hormat dia. Waktu kerja, okey kerja. Tak kira lah kau salah ke tak salah ke, anda kena respect dia. Okay, jangan ambil kesempatan. Benda ni akan bawa kita ke mana kita nak setkan. Kalau kita betul-betul boleh respect dia, insyaAllah, anda akan lebih naik tangga tu nanti. Okay, jangan bersifat macam orang yang kebanyakan ni. Anda kena ada anda punya value. Anda kena ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Respect dia, okay?